Random oh. Tiba suddenly. Oh, siapa ni guys? Aduh. Salah sikit ni patah balik awal. So geng, kita sarapan pagi dulu. Sarapan pagi ni kita ada Tasnim, ada Din, ada Ilyas. Wow. Sarapan pagi. Aku kelaparan. Saya sambal dia. Ni keting. Kita dekat Taman Botani dalam. Dekat dalam ni ada banyak gila tempat best. Banyak tempat pelancongan yang best lah. Tapi kita nak pergi satu kafe ni, kita tengok viral kat TikTok. Dia sambil lepak kafe tu sambil ada main mini golf. Ada orang datang daripada Perlis bro. Jalan kaki tau. Abang ni mandi kari tu. Bukanlah. Kita tak cukup ni. Mana Hamzi? Hamzi. Daripada semalam. Aduh Hamzi. Lembut macam mana? Oh dah. Tu dia guys tu. Kali ni kita buat aktiviti sihat lah. Yeah. Sihat sambil fun lah. Sihat sambil fun. Sekarang ni kita pun semua nak jaga kesihatan. Yeah. Asal lepak je. Bowling, wayang, benda-benda. Itu kalau Klise. so ni kita memang sihat guys. Menghilangkan perut. Dah kurus sikit kita pergi Extreme Park lah. Yeah. So ni dia punya kawasan dia. Itu dia nama sini 4 orang. Diskon untuk lubang 1 sampai lubang 9. Total nanti sampai yang terendah dia menang. Kena tak masuk boleh 7 terus. Oh. Maksimum 7. Then you move on. Tapi kalau 6 kali tu yang kali ke-6 masuk 6 lagi. Kali ke-6 tak masuk juga. untuk yang 7 makan 7. Function Din. Wah. Okey, nama dulu. One second apa? Encik Din, Encik Din. Encik Din. Ada dah nak start bagi tahu sebab budak-budak ni dah habis sebenarnya. Oh, apa tu? Malang. Jom, lubang yang pertama kan. Let's start. Kat mana ke? Kamar hijau. Wah. Wah. Nice shot. Datuk Ilyas. Kita buat ni. Wow. Wey. Let's go. Datuk Haziq. Bang, kalau kidal macam mana? Ada kayu untuk kidal ke? Oh, ada kayu kidal. Tukar pula. Datuk Azim. Nampak tak? Dia punya kena keluarkan. Sejengkal kena keluarkan. Alamak Datuk Din. Oh. Pendengar milik. Oh you. Patah balik kan. Wey. Patah guys. Dirakan untuk first round. Kita akan progress lagi siapa yang akan settle yang hole pertama. First round. Okay, hole nombor 2 ni dia macam ni sikit lah. Dia beralun. Kita ada petok macam ni. Yeah, macam tu. Bulan pertama daripada Datuk Din. Alamak. Okay. Dia tutup bola saya guys. Dia tutup bola saya. Mantap Datuk Din. Oh. Tempat tuan-tuan ni paling senang. Paling senang ah. Paling kecil ah. Jangan lagi. Jangan lagi.
Oh, Datuk Ilyas menggunakan satu tangan. One hand. Oh, one hand, no hit. Dia punya hole ketiga. Tapi ini kau salah. Masuk balik. Salah sikit ni, patah balik awal. Ni lubang yang nombor 4. Jap, tengok jap. Ha? Google. Baca jap. Baca. Ni confirm masuk ah? Tak tahu. Ah. Wow. Musik, come on. Cuba. Dah 7 lah. Lubang yang kelima guys. Okay. Wah, dari lubang ke lubang Dan. Oi! So orang kelima kita break jap sebab kehausan. Panas tu. Kita kena Nak main kau ni. Tak. main apa? Datuk ni. 5 round meeting balik. Pergi balik lah. Cerita-cerita sekejap. Strategi. Dia minum dulu. Lepas tu boleh sambung balik. Ya, kita kembali secara langsung. Kita secara langsung hole yang ke-6. Saya ingat. Itu dia. Oh! One hand player. One hand player. Sini dulu. Two hand lah. Two hand pun tak boleh lah. Ya, 5. Oh. Woi. Hole 8. Dia 5. Come on then. Hole ke-9. Tengok dia macam ni. Step dari situ. Sini. Pusing. Kau. Pusingan terakhir guys. Wow. Jauh. One hand instinct. Ui. Oh. Weh, apa beza ni? Let's go. Gua selalu start dah. Jom guys, kita kira point. Tambah 7. So macam mana perkiraannya adalah siapa paling rendah dia menang. 45. Yo, pemenang dia adalah Din. Mantap dia. Dia menang ah. Nombor 2 Tasnim. Yes. Nombor 3 Ilyas. Aku nombor 4. Meme ayam. Mantap ah. Random oh. Suddenly. Siapa ni kan? Habis lah. Okay guys, sampai itu je kita punya konten lawan golf, mini golf. Okay, jangan lupa like, comment, subscribe. Time. Kata terakhir guys. Moga-moga Allah mana bagi kita. Amin. Pada next video kita datang. Bye. Assalamualaikum. See you.